Rasa macam princess lah. Susun jadi princess. Mana? Karang Craft. Tada. Hai. Hai semua, hari ni kita nak ke mana? Kita akan pergi ke Karang Craft di Shah Alam. InsyaAllah. Kita akan buat apa kat sana? Kita akan tengok macam mana tim operasi daripada Karang Craft tu melaksanakan tugas-tugas mereka. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Ha, kita nak ke mana ni tuan hari ni? Hari ni kami nak pergi Karang Craft untuk lawatan sambil belajar. Ya. Shah Alam ke tu? Shah Alam. Shah Alam. Selamat datang ke negeri Kelantan. Jadi kalau nak tahu apa yang terjadi kat sana, ikuti vlog kami. Cik Zat. Let's go. Kau hanya perlu bertahan. Tolong. Rasa macam princess lah. Susun jadi princess lah. Okay, kita dah sampai kawan-kawan. Kita dah sampai kat mana? Karang Craft. Tada. Kenalkan ni siapa? Poci. Poci, aka Tok Iqbal. Pihak lawan tertawakan kemampuan. Mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat dan jangan sekali mengalah sebelum kau. Cik Puan pergi visit. So, kita tempat kita ada macam-macam benda nak tengok. Dan lepas tu baru kita duduk untuk borak-borak lah. Boleh. Okay. So saya kenalkan tim saya. Ni Haziq. Haziq ni marketing untuk Comic Craft. Yusof editor Comic Craft. Inilah editor. Dan tu Rahmah dia editor Hari Kejayaan itu bermula dengan bismillah, pastikan. Sekarang ni kita tengah pergi dekat kilang percetakan kat Karang Craft. Karang Craft ni ada kilang percetakan sendiri. Oh. Ni stok kalau kita biasa ambil, kalau stok kita orang kedai buku ke apa, dia akan pindah kat sini lah. Tadi stok sampai berapa? Sekali stok sampai. Sekali stok sampai. Kita orang sebab kilang belakang je, so ikut berapa siap dia hantar terus. Lagi-lagi kalau contoh kilang kat belakang tu je. So kalau contoh job tu rushing kan, kadang-kadang kalau contoh nak cepat ke apa, kita meet request kat kilang hantar awal, mana dia siap print lah terus hantar. Contoh biasa macam tu lah. Dia masa asaskan Karang Craft ni Ozam ambil masa nak ada cetakan ke tu start dulu? Dia kilang sebenarnya asing tau. Kita ada 2 kilang sebelum ni, dasar cetak dengan ultimate print. Tapi dasar cetak dah tutup, so dia macam centralize kat sini je lah untuk printing. Tapi kalau bisnes Karang Craft sebenarnya dah 47 tahun lah. So 48 tahun. Lama dah. Lama dah. 48 dah. Tak tengok majalah. Lepas tu majalah macam kalau pernah tengok remaja, nona, wanita, minggu wanita, semua tu bawa Karang Craft lah kiranya. So bila majalah tutup, so kita fokus kat buku Al-Quran sekolah. Yang tadi tu untuk printing surat khabar dia punya mesin tu sampai 3 tingkat. Ni kita nak pergi tempat printing untuk buku pula. Buku daripada Karang Craft. Kita tengok akak ni buat kerja. Mesin tu daripada keping kertas dah akan jadi kecil macam ni. Nampak? Itu tawakaltu ala Allah, pasti di penghujungnya insyaallah kejayaan kan kau temui. Let's go. Dan
kita sekarang ni ada dekat bahagian inventory. Kita nak Minecraft. tengok macam mana inovasi mungkin Iqbal boleh dapat inovasi baru. Ya. Complement ni.